perlukan dia punya jawapan yang kita takkan dapat di luar, dia boleh bagi. Saya ada follower tegar Dr. Ju. Saya pernah follow dia dari last year, Julai until now. Dan pernah mengikuti semua seminar dia sehingga seminar MDDJ yang 3 bulan. Dia sebenarnya, saya dah jumpa dia punya penawarnya. Saya adalah pengidap diabetes, 20 tahun pengidap diabetes, dan juga lately saya kena kidney. Kidney saya di tahap 3B, diabetes saya kawal begitu-begitu saja, tak tahu macam mana. So sekarang ni saya amalkan ikut protokol Dr. Ju dan attend dia punya kelas dan seminar. Saya dah jadi pre-diabetic, HbA1c saya 5.8 dan saya punya kidney daripada 3B dah jadi 3A. Pada saya kena follow betul-betul memang, sebab protokol Dr. Ju tu tak susah. Sebenarnya follow step by step, tinggalkan, bukan kena makan ubat, bukan kena makan kena beli benda-benda yang mahal. Just follow, ikut apa yang dia kata suruh tinggalkan. Habis tu apa yang dia sarankan kita buat, ikut je. Lepas tu dari situ kita akan nampak perubahan dari segi tak perlu pun ubat, tak perlu pun benda yang mahal-mahal. Jadi dari saya follow Dr. Ju, dia ikut, memang makan suplemen, tapi suplemen tu daripada boleh kira 10 suplemen, sekarang saya hanya makan 2 saja. Seronok sebab dengan Dr. Ju, dia adalah seorang yang friendly dan dia memahami pesakit dia, dan kita anggap dia selalu, Dr. Ju caring, memahami dan senang nak follow dia punya protokol, dan dia memang ambil berat. Selagi kita senang bertanya, kalau ada masalah, question yang kita perlukan dia punya jawapan yang kita takkan dapat di luar, dia boleh bagi.